Tingkatan 4 tab 5 gelombang. Ini adalah soalan percubaan SPM 2022 Kedah soalan nombor 8. Di gambar raja ini menunjukkan gelombang air bergerak ke arah pantai. Bergerak ke arah pantai melalui suatu celah. Jadi soalan yang pertama tanya, apakah maksud pembelauan? Ini adalah maksud pembelauan di dalam buku teks. Penyebaran gelombang apabila gelombang itu merapat melalui suatu celah atau tepi suatu penghalang. Yang penting keywordnya penyebaran gelombang. Kemudian soalan B, terangkan apakah yang berlaku kepada amplitude gelombang. Apakah yang berlaku kepada amplitude gelombang? Jadi amplitude gelombang berkurang. Kalau soalan tanya tentang apakah yang berlaku, terusnya ingat perkataan bertambah, berkurang atau malang. Jadi di sini amplitude, apakah amplitude? Kalau ini adalah satu gelombang, ini adalah amplitude. Sasaran yang maksimum. Jadi di sini amplitude gelombang akan berkurang selepas gelombang itu melalui tempoh penahan tersebut. Jadi terangkan. Selepas kamu nyatakan apakah yang berlaku, kemudian terangkan. Terangkan ialah tenaga gelombang tersebar. Selepas tenaga gelombang tersebar dan berkurang. Kemudian soalan C. Sebuah pelabuhan baru hendak dibina di kawasan Teluk. Jadi terangkan aspek yang berikut berkaitan dengan pertama, ketinggian tempoh penahan. Ketinggian tinggi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dapat menahan atau dapat menghalang amplitude gelombang yang tinggi atau boleh menulis menghalang limpahan air. Kemudian nombor 2, permukaan tempoh penahan. Boleh tulis kasar atau jawapan lain tidak rata. Tulis salah satu. Apa sebabnya? Ialah mengelakkan pantulan gelombang air ke arah yang sama. Atau nak mewujudkan pantulan gelombang air yang tidak seragam. Dengan pantulan gelombang air yang tidak seragam, tidak ke arah yang sama, jadi satu sebab yang kamu boleh tuliskan ialah mengurangkan
tenaga gelombang terpantul. Okey, kemudian soalan nombor 3, lebar celah tembok penahan sama ada nak besar atau kecil. Jadi di sini kita pilihkan kecil. Okey, kenapa nak pilihkan yang kecil? Amplitude. Amplitude gelombang I lebih kecil. Jadi tenaga gelombang lebih rendah.